Assalamualaikum, hai. Kami daripada Economic Empowerment My Foundation Malaysia. Sekarang ni kami berada di negeri Kelantan selama 3 hari untuk menziarahi 7 penerima manfaat melalui program Box of Happiness. Nantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alimah binti Abdullah. Lepas tu panggil Kak Mah, seorang ibu tunggal. Betul. Alah nak cari apa dapat teh ni, susah jugalah. Dapat tehnya seminggu sekali ya. Berat jugalah. Seorang tangguh kan. Anak-anak sekolah, tangguh ni nak belikan makan ni. Beratlah kata. Kalau masak satu kali masak ya, untuk tengah hari dengan malam. Makan yang mana ada lah. Makan mana yang ada. Lauk, ayam, telur macam tu lah. Ikan. Bila Kak Mah jaga, kedua ibu bapa dan anak terasa berat lah. Kena sebab mak ayah dan anak kena jaga juga macam mana pun. Tanggungjawab. Sebab ada besarkan Kak Mah. Apa berlaku Kak Mah tetap jaga. Fikir macam mana ni nak cari itulah lebih-lebih lagi pendapat teh gitu-gitu.